Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Pembangunan yang adil, saksama dan inklusif untuk semua rakyat Malaysia merentasi kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan generasi. Latar belakang. Wawasan Kemakmuran Bersama kesinambungan daripada sebuah wawasan negara diperkenalkan sebagai kerangka ekonomi baru bagi meneruskan inspirasi pembangunan selepas Wawasan 2020 dengan pendekatan kuat terhadap pengagihan kekayaan yang saksama. Diumumkan pada 18 Oktober 2018 semasa pembentangan kajian separuh penggal RMK11. Pada 9 Mei 2019, kerangka asas dijelaskan dalam Perutusan Setahun Kerajaan Malaysia Baru. Dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri di KLCC pada 5 Oktober 2019. Tempoh pelaksanaan penuh merangkai 3 rancangan Malaysia iaitu dari tahun 2021 hingga 2030. Matlamat Kemakmuran Bersama adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apakah Wawasan Kemakmuran Bersama? Wawasan Kemakmuran Bersama satu iltizam kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara yang terus membangun secara mampan dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat. Ianya bukan sekadar KDNK, keutamaan diberi kepada kesejahteraan rakyat bukan semata angka pertumbuhan ekonomi, kesaksamaan keberhasilan, menekankan equitability of outcome, iaitu hasil pembangunan yang dirasai secara adil oleh semua. Dan ketiga, perpaduan negara bangsa, rakyat bersatu padu meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai teras perpaduan. 3 objektif utama adalah yang pertama, pembangunan untuk semua. Memastikan manfaat pembangunan ekonomi dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kumpulan, pendapatan atau wilayah. Yang kedua, menangani jurang kekayaan, merapatkan jurang ekonomi antara kumpulan etnik, kelas, pendapatan, wilayah dan rantaian berkelan yang semakin melebar. Dan yang ketiga, negara bersatu dan bermaruah, membina negara bangsa yang stabil secara politik, makmur dari segi ekonomi dan dihormati di persada antarabangsa. Prinsip perpaduan WKB 2030 terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, prinsip 1 hingga 5 adalah tonggak asas kemakmuran. Kemakmuran berterusan. Yang pertama, pembangunan ekonomi berterusan dengan peningkatan pendapatan saban tahun bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, kesaksamaan keberhasilan. Peluang sama rata untuk semua, hasil pembangunan dirasai oleh setiap rakyat tanpa mengira bangsa dan strata. Yang ketiga, pertumbuhan saksama. Pertumbuhan ekonomi dikongsi secara adil merentasi kumpulan pendapatan sektor dan wilayah. Yang keempat, ekonomi teragih. Struktur ekonomi yang mengagih kekayaan dan peluang secara meluas bukan tertumpu kepada segelintir pihak. Yang kelima, keterangkuman. Penglibatan menyeluruh semua golongan termasuk yang terpinggir dalam arus utama pembangunan negara. Prinsip 6 hingga 10 adalah membina asas masa hadapan. Prinsip yang ke-6 adalah masyarakat berpelajaran, membentuk rakyat berpengetahuan dan kompetitif menerusi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketujuh, ekonomi masa hadapan. Peralihan ke ekonomi berasaskan pengetahuan, teknologi dan inovasi bagi menghadapi cabaran global.
Yang ke-8, pendekatan ekonomi keperluan. Dasar bantuan dan pengagihan yang berasaskan keperluan sebenar rakyat mengatasi semua kumpulan. Yang ke-9, kedaulatan negara. Mengekalkan kedaulatan politik, ekonomi dan wilayah Malaysia di persada antarabangsa. Dan yang ke-10, kelestarian alam sekitar. Pembangunan ekonomi yang stabil, mengambil kira pemeliharaan alam sekitar demi generasi akan datang. Prinsip 11 hingga 15 pula adalah ke arah negara berdaya saing. Yang ke-11, integriti dan tadbir urus yang baik. Memperkukuh amalan bebas rasuah, ketelusan dan accountability di semua peringkat pentadbiran. Yang ke-12, paksi ekonomi Asia dan ASEAN. Menempatkan Malaysia sebagai hub ekonomi serantau yang berdaya saing di Asia dan ASEAN. Yang ke-13, perpaduan kaum dan wilayah. Mengukuhkan perpaduan antara kaum serta merapatkan jurang pembangunan antara wilayah dan negeri. Yang ke-14, keberkesanan Bumiputera memberi keutamaan sistematik bagi meningkatkan penyertaan dan produktiviti ekonomi Bumiputera. Dan yang terakhir iaitu yang ke-15, kesejahteraan rakyat. Menjadikan kesejahteraan hidup rakyat sebagai matlamat utama pembangunan dan melangkaui sekadar angka KDNK. 7 teras strategik pelaksanaan. Yang pertama, ekosistem perniagaan industri. Penstrukturan semula ekosistem perniagaan supaya lebih berdaya saing. Yang kedua, KEGA. Aktiviti pertubuhan ekonomi baru menjadikan Malaysia negara pengeluar dan bukan sekadar pengguna. Yang ketiga, modal insan. Transformasi tenaga kerja terlatih dan bersedia menghadapi perubahan arus ekonomi. Yang keempat, pasaran buruh dan pampasan. Memperkukuh polisi pekerjaan, gaji dan menangani diskriminasi di tempat kerja. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Memperkasa jaringan keselamatan sosial dan menangani simpanan persaraan yang tidak mencukupi. Yang keenam, keterangkuman wilayah. Merapatkan jurang pembangunan dan pengagihan ekonomi antara wilayah dan negeri. Dan yang ketujuh, modal sosial. Memupuk perpaduan keyakinan awam dan penyertaan sivik sebagai asas kestabilan sosial. Sasaran utama WKB 2030. Menetapkan sasaran kuantitatif yang jelas untuk memastikan kejayaan pelaksanaan dan pengukuran prestasi. Yang pertama, pendapatan. Sasaran peningkatan pendapatan isi rumah bagi semua kumpulan. Kekayaan. Pengagihan kekayaan yang lebih saksama merentasi semua lapisan masyarakat. Produktiviti. Peningkatan produktiviti buruh dan saing ekonomi negara. Penguasaan ekonomi oleh semua kumpulan termasuk Bumiputera. Kesimpulan, WKB 2030 ke arah kemakmuran bersama merupakan hala tuju komprehensif Malaysia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, saksama dan mampan demi kesejahteraan semua rakyat. Tonggak falsafah pembangunan negara adalah 15 prinsip, 7 teras strategik dan sasaran kuantitatif kejayaan yang boleh diukur dan dipantau. Sekian. Terima kasih.